Jom bina slip gaji auto 2 minit je. Slip gaji ni just pilih nama dan bulan atau boleh juga pilih bulan dulu dan pilih nama. Dan terus boleh tahu detail gaji semua pekerja dari pendapatan, penolakan dan gaji bersih. Pendapatan dari gaji pokok, komisen, bonus, allowance makan kenderaan kritikal, OT hari kerja dan hari rehat. Penolakan dari EPF, SOKSO, EIS, PCB, HRDF, loan, tak hadir kerja atau lewat. Juga ada detail berapa jam OT, berapa hari kerja hari rest, bilangan minit lewat serta total cuti rehat, MC dan EL. Ada trend bulangan gaji dan persentage perbezaan gaji dengan bulan lepas lagi. Jom, mula-mula insert shape dan tulis topik slip gaji. Dan masukkan slicer untuk bulan dan nama pekerja. Dan masukkan slicer juga untuk gambar pekerja. Dan masukkan 6 kad untuk nama, nombor IC, nombor telefon, email, ID pekerja dan nombor gaji. Dan masukkan 5 kad lagi untuk jawatan dan jabatan, nama bank dan nombor akaun, nombor EPF, SOKCO dan TIN. Dan masukkan 3 kad penting iaitu pendapatan, penolakan dan gaji bersih. Dan bawah pendapatan, masukkan 8 kad iaitu gaji pokok, komisen, bonus, allowance kenderaan kritikal dan makan, juga OT hari kerja dan hari rest. Dan bawah penolakan, masukkan 8 kad iaitu EPF, SOKCO, EIS, PCB, HRDF, loan, tak hadir kerja dan lewat. Dan bawah gaji bersih, masukkan 7 kad iaitu berapa jam OT, berapa hari kerja, hari rest, bilangan minit lewat serta total cuti rehat, MC dan EL. Dan masukkan 3 line chart iaitu trend bulanan untuk pendapatan, penolakan dan gaji bersih. Siap, boleh terus print. Senang kan? Nak belajar dan dapatkan slip gaji auto ni, klik profile.